Rombakan kabinet ni menarik sebab ada menteri yang ramai jangka akan digugurkan tapi akhirnya masih kekal. Bila rombakan kabinet diumumkan, jujur cakap ramai rakyat dah buat list masing-masing siapa patut kekal, siapa patut keluar, dan antara nama yang paling kerap disebut netizen ialah Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq. Ramai jangka beliau akan digugurkan sebab apa? Isu pendidikan ni tak pernah sunyi. Silibus, sekolah sesak, isu guru, tekanan ibu bapa. Setiap tahun ada je cerita. Tapi akhirnya Fadilina masih dikekalkan dalam kabinet. So, dekat sini, rakyat mula tanya soalan yang lebih jujur. Ini keputusan berdasarkan merit atau berdasarkan politik? Kalau ikut merit semata-mata, ada yang rasa prestasi Kementerian Pendidikan masih belum cukup kuat untuk lepasi segala kritikan yang ada. Tapi, dalam masa yang sama, ada juga yang kata pendidikan ni memang perlukan masa panjang. Bukan setahun dua boleh nampak hasil. Tapi, angle politik pun tak boleh dielak. Fadilina bukan menteri biasa. Beliau juga ketua wanita PKR. So, ada yang berpendapat keguguran beliau bukan sekadar soal prestasi tapi boleh beri kesan besar kepada keseimbangan dalaman parti dan kerajaan. Dan dekat sinilah rombakan kabinet ni jadi menarik. Ia bukan lagi sekadar soal siapa pandai bekerja. Ia juga soal strategi politik, kestabilan kerajaan dan mesej kepada penyokong. Tapi akhirnya rakyat cakap benda sama juga. Tak kisah sebab merit atau politik. Hasil tetap jadi penentu. Kalau sistem pendidikan jadi lebih baik, isu guru selesai, tekanan ibu bapa berkurang, naratif akan berubah sendiri. Kalau tak, soalan yang sama akan terus berulang setiap kali rombakan kabinet diumumkan, dan itulah realiti politik.